juga boleh bermaksud kasratus soal, boleh maksud wa idha'atul mal, dan dilarang tadi dilarang untuk kita banyak tanya banyak. Boleh jadi kasratus soal tu misalnya kata dua tadi suka meminta, boleh jadi juga orang tu suka tanya benda yang Al-Quran kata wala tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya benda-benda, sesuatu benda-benda yang apabila zahir pada kamu maka dia menyusahkan kamu. Bani Israel suka tanya benda tu. Lembu nak Allah Ta'ala suruh sembelih ni warna apa? Warna habang dah, dia tanya lagi sampai lembu tu tak ada melainkan sekok tu ya. Padahal dia kata Allah suruh innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah suruh kamu sembelih lembu, sembelih ya. Ambil cari lembu sembelih. Dia tanya jenis, dia tanya warna, sampai susah. Ibn Taymiyah sebut hal yang sama. Bila Allah Ta'ala suruh fatayammamu sa'idan tayyibah, tayammum daripada debu yang baik. Tayammum, mana debu? Tak payah duk tanya debu ni jenis tanah liat ke, nak kena tapih dulu ke, tak payah. Tang mana ada debu tayammum lah. Dia tak habang tu okey dah tu. Tengok atas almari ni, saya jumpa debu ada atas almari, boleh ke? Kau nak kena debu pergi tengah padang pasir? Benda tak munasabah, tak payah tanya. Kau kalau dah ambil debu tu, tak berapa halus debu tu, nak kena tapih ayak dah, cari halus sekali. Cari tapih lebih susah dari cari ayak. Kalau Allah Ta'ala nak suruh kita pergi cari tapih, lebih baik suruh kita pergi cari ayak, pergi jumpa. Ingat senang tapih mata halus tu nak pergi cari tengah padang pasir. Kita kasratus soal, tanya fiqh iftiradi. Sebab tu salaf suka benda yang mudah dalam fiqh. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtaru aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilihan dalam satu benda melainkan dia pilih benda yang paling mudah, kata Aisyah dan riwayat Muslim. Malam yakun isman, selagi mana dia bukan dosa. Ada dua pendapat yang paling mudah, kedua-duanya tak ada dalil yang jelas, kedua-duanya sama saja. Ambil yang mudah, agama itu mudah. Inna dina yusr, agama itu mudah. Orang musafir dengan kita semayang Allahu Akbar, kita qasar, dia pun qasar belakang kita zuhur. Lepas zuhur kita qasar, kita kata ya kita bangun buat asar sekali. Lah awak tak habang tadi, saya tak ada nak niat masa pusingan awal tu, jadi tak. Ya akhi, buat je ya akhi, ente niat sekarang. Nabi semasa musafir, apabila dia solat, sahabat pun solat di belakang dia, kemudian dia bangun, dia jamakkan solat, sahabat juga jamak. Mereka tak pernah tanya, mereka tak kata Rasulullah kami tak sempat, tak tahu kata Rasulullah nak buat tadi. Buat je, agama benarkan. Oh tak ada, tak boleh. Lepas tu nak kereta kita nak terus, dia nak kena berhenti tengah jalan. Ya akhi, agama Allah Ta'ala hantar agama. Tuhan bukan mahu supaya kita susah, Allah mahu supaya kita zahirkan kita taat kat dia, kita nak patuh kat dia. Tapi dia bukan nak dera kita, bukan kata kok kita mayang 4 hari ni Allah Ta'ala jadi power lebih, mayang 2 power korang. Tak. Bila musafir, Nabi qasar lah. Nak qasar pun saya naik kereta Mercedes ni sedap ni, takkan nak kena qasar, tak letih bukan nak unta. Akhi, sedekah Tuhan bagi Syekh, naik. Nabi telah buat benda ni. Ada orang kasratus su'al,